RM130 bilion. Inilah jumlah wang yang dilaburkan oleh Pro2 di Georgia, Amerika Syarikat. Sebuah kilang kenderaan elektrik EV mega yang mampu menghasilkan 500,000 unit setahun kilang bateri dan kilang komponen dijangka akan mewujudkan 40,000 peluang pekerjaan. Tetapi pada masa yang sama, apa yang sedang berlaku di Malaysia, pada September 2025, Kesatuan Sekerja Pro2 melancarkan mogok buat kali pertama dalam tempoh 7 tahun. Kilang-kilang di Rawang Gurun dan Tanjung Malim serentak menghentikan operasi. Punca mogok adalah tuntutan kenaikan gaji pokok sebanyak 500 dan pembayaran bonus sebanyak 30% daripada keuntungan bersih syarikat. Ini berlaku dalam keadaan gaji tahunan purata. Mereka sudah pun melebihi 250,000. Mengapakah Pro2 melabur 130 bilion di Amerika Syarikat dan bukan di Malaysia? Adakah ia semata-mata kerana tarif atau adakah terdapat sebab lain yang tersembunyi dan mengejutkan? Hari ini kita akan mengupas wajah sebenar Kesatuan Sekerja Pro2 dan sebab di sebalik pelaburan besar di Amerika Syarikat. Pada 3 September 2025 jam 1.30 petang 5 barisan pengeluaran di kilang Pro2 Rawang berhenti serentak. Ahli-ahli kesatuan yang pulang 2 jam lebih awal daripada biasa mula berkumpul di dataran di hadapan kilang. Ini adalah mogok pertama dalam 7 tahun. Kilang Rawang yang secara purata menghasilkan 375 buah kereta sejam mengalami kerugian pengeluaran sebanyak 1,500 unit akibat mogok selama 4 jam itu. Jika digabungkan dengan kilang di Gurun dan Tanjung Malim, kerugian dianggarkan mencecah kira-kira 4,000 unit kenderaan atau bersamaan dengan 400 juta ringgit dalam sehari. Tuntutan Kesatuan Sekerja adalah jelas kenaikan gaji pokok sebanyak 500 bonus sebanyak 30% daripada keuntungan bersih, lanjutan umur persaraan dan pelaksanaan sistem kerja 4.5 hari seminggu. Pada tahun 2024, keuntungan bersih Pro2 adalah sebanyak 48 bilion ringgit. Jika 30% daripada keuntungan bersih ini dibahagikan kepada 40,000 ahli kesatuan, setiap seorang akan menerima lebih daripada 85,000. Jika ditambah dengan kenaikan gaji pokok ini, bermakna kenaikan purata lebih 170,000 setahun bagi setiap pekerja. Pihak pengurusan Pro2 menyatakan kebimbangan. Dengan tarif 15 peton, Amerika Syarikat yang masih berkuat, kuasa margin keuntungan operasi dijangka menurun pada separuh kedua tahun tersebut, berikutan persaingan sengit dalam pasaran EV. Namun Kesatuan Sekerja tidak berganjak. Encik Kamal Pengerusi Kesatuan mengisytiharkan kejayaan kumpulan Pro2 melonjak dari tangga ketiga ke tangga kedua. Pengeluar automotif global adalah hasil titik peluh rakan-rakan ahli kesatuan. Kami tidak akan berundur sehingga tuntutan kami yang sah ini dipenuhi. Akhirnya, selepas rundingan selama 83 hari, satu draft perjanjian sementara dicapai pada 9 September. Kenaikan gaji pokok sebanyak 350 bonus, 450%, campur RM54,000 dan 30 unit saham syarikat. Mogok dihentikan tetapi kosnya sangat tinggi. Mogok selama 16 jam dalam tempoh 3 hari itu mengakibatkan kerugian sekitar 400 juta ringgit. Jika kerugian syarikat pembekal diambil kira, jumlahnya akan berganda. Tetapi di sini timbul persoalan. Mengapakah mereka yang sudah mempunyai gaji tahunan melebihi RM200,000 berjuang begitu hebat? Pada tahun 2024, gaji tahunan purata pekerja Pro2 adalah RM255,000 ringgit. Menurut statistik Jobstreet, gaji tahunan purata ahli kesatuan dianggarkan sekitar RM180,000, tetapi angka sebenar jauh lebih tinggi jika bonus diambil kira. Ini kerana dalam perjanjian kolektif 2024, mereka telah bersetuju dengan kenaikan gaji pokok 400 bonus, 500% campur RM62,000. Bagaimana pula dengan pekerja baharu? Sebuah jadual gaji yang tular di komuniti dalam talian menunjukkan gaji tahunan pekerja baharu mencecah hampir 2x. Pro2 menafikannya, tetapi penganalisis industri menganggarkan bahawa dengan gaji permulaan sekitar RM110,000 setahun ditambah bonus pekerja baharu boleh memperoleh antara RM160,000 hingga RM180,000. Ling. Peringkat pengurus boleh mencecah RM300,000 manakala pengurus kanan boleh melebihi RM400,000.
Seberapa tinggikah tahap ini? Pada tahun 2024, purata gaji tahunan pekerja di Malaysia adalah sekitar 42,000 gong. Ini bermakna pekerja Pro 2 menerima gaji hampir 6 kali ganda daripada purata kebangsaan. Mari kita bandingkan dengan Toyota. Pada tahun 2024, purata gaji pekerja Toyota adalah sekitar 250,000 limin, manakala Volkswagen adalah 320,000 lim. Pada masa itu, PO2 sudah pun berada pada paras 314,000, mengatasi syarikat dari Jepun dan hampir setara dengan Jerman. Namun ceritanya berbeza apabila kita melihat nisbah gaji kepada hasil. Bagi PO2, ia adalah 12,4%, manakala Toyota 7,8% dan Volkswagen 10,6%. Ringkasnya, PO2 memperoleh keuntungan yang lebih rendah daripada Toyota, tetapi membayar gaji yang lebih tinggi kepada pekerjanya. Apa yang lebih mengejutkan ialah kadar kenaikan gaji. Dari tahun 2009 hingga 2014 semasa krisis kewangan global, industri automotif dunia mengurangkan kos buruh. Perancis mengurangkannya sebanyak 18,9% dan Jerman sebanyak 2%. Hanya Amerika Syarikat yang mencatatkan kenaikan kecil sebanyak 0,5%. Tetapi di Malaysia ia meningkat sebanyak 38%. Ketika seluruh dunia sedang mengikat perut, hanya Kesatuan Sekerja Automotif Malaysia yang berjaya mendapatkan kenaikan gaji yang besar. Cerita ini tidak berakhir di sini. Jurang kadar kenaikan gaji antara pihak pengurusan dan pekerja juga menjadi kontroversi. Antara 2023 dan 2024, purata gaji setiap pekerja meningkat sebanyak 66%, tetapi gaji CEO Encik Farid melonjak sebanyak 40,9%. Jurang kadar kenaikan ini adalah hampir 7 kali ganda. Kesatuan Sekerja menggunakan isu ini sebagai alasan untuk mendesak lebih kuat dengan menyatakan bahawa pihak pengurusan harus menunjukkan teladan terlebih dahulu. Jadi dengan gaji setinggi ini, adakah produktiviti mereka juga tinggi? Masa yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah kereta dikenali sebagai HPV hours per vehicle. HPV untuk kilang Pro 2 di Malaysia adalah 26,8 jam. Tetapi kilang di Alabama As hanya memerlukan 14,7 jam. Untuk membuat kereta yang sama, Malaysia memerlukan 12. 1 jam lebih lama berbanding Amerika Syarikat. Hampir 2 kali ganda. Kilang di China memerlukan 17,7 jam, Rusia 16,2 jam, dan Republik Czech 15,3 jam. Malaysia adalah yang paling lambat. Bagaimana jika dikira mengikut upah per jam? Pada tahun 2016, upah per jam di kilang Pro 2 Rawang ialah $29 AS. Tetapi kilang di Alabama ialah $41 AS, kilang Toyota di AS ialah $48 AS dan kilang GM ialah $58 AS. Walaupun pekerja di kilang AS menerima gaji mutlak yang lebih tinggi, kos buruh bagi setiap kereta adalah lebih rendah kerana produktiviti mereka jauh lebih tinggi. Mari kita lihat laporan Oliver Wyman 2024. Analisis kos buruh perkenderaan LCPV menunjukkan Malaysia pada $789 AS dan Jepun pada $769 AS. Malaysia sedikit lebih tinggi daripada Jepun tetapi berada di pertengahan setanding dengan Republik Czech $769 AS dan Poland $691 AS. Laporan itu menganalisis seperti berikut. Walaupun Malaysia mempunyai struktur gaji tinggi yang jarang berlaku di peringkat global, ia berjaya mengawal kos buruh pada tahap tertentu melalui produktiviti yang tinggi, keupayaan kejuruteraan yang cemerlang dan tahap automasi yang tinggi. Ringkasnya, kemahiran teknikal pekerja Malaysia dan kemudahan automasi sedikit sebanyak mengimbangi gaji yang tinggi. Namun ada masalah lain. Kilang-kilang di Malaysia sudah usang. Kilang di Rawang sudah berusia hampir 30 tahun. Sebaliknya, Metaplan Georgia adalah kilang terkini yang akan siap pada tahun 2025. Ia adalah sebuah kilang pintar yang memaksimumkan penggunaan AI, robotik dan automasi. Kilang tempatan juga menempatkan pusat penyelidikan dan kemudahan R&D yang secara semula jadi menjadikan nisbah kos buruh lebih tinggi. Kilang di luar negara hanya fokus pada pengeluaran semata-mata. Namun Encik Zulkifli, seorang penyelidik ekonomi di Oliver Wyman, menyatakan HPV dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti usia kemudahan, tahap modularisasi, dan automasi kilang jenis kenderaan yang dihasilkan dan kemahiran tenaga kerja.
Tetapi apabila ditanya mengenai punca jurang HPV yang ketara antara kilang tempatan dan kilang DAS, beliau mengelak daripada menjawab. Mengapa? Kerana kesatuan sekerja, 71,5 bilion. Inilah jumlah kerugian yang dialami oleh Pro 2 akibat mogok kesatuan sekerja dari tahun 1997 hingga 2018. Pada tahun 2016 sahaja kerugian mencecah 10,5 bilion dengan pengeluaran terjejas sebanyak 142,000 unit. Pada 2017, kerugiannya 6,6 bilion dan pada 2018, 960 juta ringgit. Sejak penubuhannya pada tahun 1994, Kesatuan Sekerja Pro 2 telah melancarkan mogok hampir setiap tahun. Dari 2012 hingga 2018, mogok berterusan selama 7 tahun berturut-turut. Dari 2019 hingga 2024, terdapat harapan bahawa hubungan antara majikan dan pekerja akhirnya stabil selepas 6 tahun perjanjian dicapai tanpa pertikaian. Namun pada tahun 2025, mogok meletus sekali lagi selepas 7 tahun. Sebab mogok hampir sama setiap tahun, kenaikan gaji bonus lanjutan umur persaraan dan pengurangan waktu kerja. Yang unik pada tahun 2025 ialah tuntutan untuk memasukkan klausa dalam perjanjian kolektif yang memerlukan persetujuan kesatuan sekerja sebelum syarikat menceburi perniagaan baharu. Ini bermakna mereka mahu campur tangan dalam hak pengurusan. Kesatuan berhujah bahawa memandangkan industri berubah dengan pantas usaha niaga baharu berkait rapat dengan jaminan pekerjaan. Namun pihak pengurusan membantah dengan menyatakan ini adalah pencerobohan yang jelas terhadap hak pengurusan. Masalah dengan Kesatuan Sekerja Pro 2 bukan sekadar kekerapan mogok. Satu testimoni di sebuah forum dalam talian tempatan mendedahkan selagi kuota pengeluaran asas dipenuhi mereka akan menghentikan barisan pengeluaran dan bergilir-gilir berehat di bilik rehat selama lebih sejam. Pada tahun 2024 mereka juga mengadakan protes kerana Wi-Fi. Apabila syarikat mematikan Wi-Fi di dalam kilang kerana masa pekerja menggunakan telefon bimbit meningkat dan menjejaskan pengeluaran kesatuan, mengadakan protes menuntut agar Wi-Fi dihidupkan semula. Atas sebab-sebab ini Kesatuan Sekerja Pro 2 sering dikritik sebagai Kesatuan Sekerja Aristokrat. Profesor Dr. Anwar dari Pusat Pengajian Buruh Universiti Malaya menganalisis pucuk pimpinan kesatuan, menunjukkan kewujudan mereka kepada ahli melalui mogok manakala pihak pengurusan meredakan mogok pada masa yang sesuai dan kedua-dua pihak membingkainya sebagai pencapaian masing-masing, mewujudkan satu bentuk hubungan simbiotik yang saling menguntungkan. Terdapat beberapa puak dalam kesatuan puak radikal sederhana dan pragmatik. Pemilihan pengerusi kesatuan diadakan setiap 2 tahun dan setiap puak perlu membuktikan bahawa mereka telah memperoleh lebih banyak faedah untuk berjaya dipilih semula. Inilah sebabnya mogok berulang kali. Jika perjanjian dicapai tanpa mogok, mereka akan dikritik sebagai kesatuan boneka. Pada 26 Mac 2025 di Elabel, Georgia, AS. Majlis Pecah Tanah untuk Metaplan Amerika, kumpulan Pro 2 PMGA telah diadakan. Ia adalah satu acara besar yang dihadiri oleh pengerusi CEO Pro 2, Encik Farid CEO Global Jose Munoz dan Gubernur Georgia Brian Kemp. Tapak seluas 12 juta meter persegi pengeluaran tahunan 300 NCN unit-unit dengan rancangan untuk diperluaskan kepada 500 NCN unit dan jumlah pelaburan sebanyak 7.6 bilion dolar AS kira-kira 30-50 bilion. Pro 2 tidak berhenti di situ. Pada September 2025, mereka mengumumkan pelaburan tambahan sebanyak 2.7 bilion dolar AS kira-kira 12.5 bilion dan pengambilan 3,000 pekerja baharu. Jika ditambah dengan kilang di Alabama yang menghasilkan 400,000 unit setahun sejak 2005 dan kilang rakan kongsi di Georgia yang menghasilkan 340,000 unit setahun sejak 2010, kumpulan Pro 2 akan mampu menghasilkan lebih 1 juta unit kenderaan setahun di Amerika Syarikat sahaja. Pro 2 telah mengisytiharkan bahawa menjelang 2030, 80% daripada jualan di AS akan dihasilkan secara tempatan. Pada masa ini tahapnya adalah 42,5%.
tetapi mereka berhasrat untuk menyaingi Toyota 52.3% dan Honda 80.3%. Mengapakah mereka begitu fokus pada Amerika Syarikat? Adakah kerana tarif? Tentu tarif adalah salah satu sebabnya. Pentadbiran Trump telah mengenakan tarif 15% ke atas kereta buatan Malaysia dan kemungkinan besar ini akan berterusan sehingga 2026. Pengeluaran tempatan boleh mengelakkan tarif ini. Namun ada sebab yang lebih mendalam. Presiden Jose Munoz berkata, "Kami akan memaksimumkan produktiviti kilang di Georgia melalui pelbagai cara, termasuk otomasi robotik dan AI. Kami akan mengurangkan kos dan meningkatkan daya saing dengan melokalkan bukan sahaja pengeluaran kereta, tetapi juga logistik dan rantaian bekalan." Kelebihan terbesar kilang di AS ialah kestabilan hubungan majikan pekerja. Kesatuan Pekerja Automotif Amerika UAW mempunyai perjanjian dengan 3 gergasi Ford, GM dan Stellantis. Gaji pokok bermula dari $36 AS sejam dengan pekerja mahir memperoleh lebih $43 AS. Walaupun gaji mutlak lebih tinggi daripada di Malaysia, mogok jarang berlaku. Kilang PO2 di Alabama adalah kilang tanpa kesatuan. Tanpa kesatuan tiada mogok. Produktivitinya hampir 2 kali ganda berbanding kilang tempatan. Yang lebih penting ialah automasi. Metaplan dilengkapi dengan sistem kawalan pintar berasaskan AI pemantauan masa nyata melalui sensor IoT dan pengurusan kualiti melalui analisis data raya. Ia adalah kilang pintar di mana proses dari pesanan hingga pengeluaran saling berhubung secara organik. Syarikat Sekutu Pro2 Components akan menghasilkan sistem bateri dan menghantarnya terus ke kilang pemasangan melalui penghantar terowong. Pro2 Seating akan mengeluarkan tempat duduk yang dioptimumkan untuk EV. Pembekal keluli tempatan akan memproses kepingan keluli berkekuatan ultra tinggi dan menghantarnya ke kilang penekan. Sebanyak 17 syarikat pembekal telah membuka cawangan baharu atau mengembangkan operasi, sedia ada berhampiran kilang. Satu ekosistem yang lengkap telah dibina. Tambahan pula, kilang bateri usaha sama dengan LG Energy Solution yang dijadualkan siap pada 2026 dengan kapasiti tahunan 30 GWh mampu membekalkan bateri untuk 360,000 unit model seperti arus EV setiap tahun. Pro2 berjanji akan mewujudkan 40,000 peluang pekerjaan secara langsung dan tidak langsung di Georgia. Gubernur Brian Kemp memuji kerjasama itu sebagai satu mercu tanda penting yang membuka masa depan ekonomi Georgia. Jika 80% jualan di AS dihasilkan secara tempatan, apa akan jadi dengan kilang di Malaysia? Inilah soalan yang paling ditakuti oleh Kesatuan Sekerja Pro2. Pro2 menjawab bahawa kilang tempatan akan dikekalkan sebagai kilang induk Mother Factory. Fungsi pengeluaran model teras serta penyelidikan dan pembangunan akan kekal di Malaysia, manakala kilang di luar negara akan digunakan sebagai pangkalan pengeluaran. Malah pada tahun 2023, Pro2 membawa pulang dana rizab sebanyak $5.9 bilion AS, kira-kira 27 bilion dari anak syarikat luar negara untuk melabur dalam pembinaan kilang EV di Rawang. Pada tahun 2024, syarikat mengumumkan pelaburan sebanyak 24.3 bilion di dalam negara, 19% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Rakan kongsinya juga telah merasmikan kilang khusus untuk kenderaan elektrik berasaskan tujuan PBVE Plan di Shah Alam dengan kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 250 Korean by unit. Dari segi angka, ia kelihatan memberangsangkan. Jumlah pengeluaran tempatan Pro2 dan rakan kongsinya pada tahun 2024 adalah 34 juta unit, peningkatan sebanyak 26% berbanding 269 juta unit pada tahun 2004 sebelum kilang Alabama beroperasi. Dalam tempoh yang sama, bilangan pekerja tempatan juga meningkat sebanyak 29.7% daripada 85,470 kepada 110,844 orang. Hujah Pro2 ialah walaupun kilang di luar negara dibina, pengeluaran dan pekerjaan domestik sebenarnya telah meningkat. Namun para pakar bersikap skeptikal. Encik Azlan, seorang penganalisis di Institut Penyelidikan Industri, memberi amaran dalam jangka pendek kadar operasi kilang domestik akan dikekalkan pada tahap yang munasabah.
Tetapi jika kos terus meningkat, jumlah pengeluaran di luar negara akan ditambah dan pengeluaran domestik akan dikurangkan. Contohnya kes penutupan kilang GM di negara lain. Apabila Kesatuan Sekerja menuntut kenaikan gaji, setiap tahun ibu pejabat GM menutup kilang itu pada 2018 dengan alasan ia tidak lagi cekap. Pada masa itu, pekerja mendakwa syarikat akan runtuh jika mereka menarik diri, tetapi GM hanya mengimport kereta dari kilang mereka yang lebih cekap di AS dan tiada masalah besar yang timbul. Profesor Dr. Helmi dari Universiti Teknologi Malaysia menyatakan GM di AS meneliti pelbagai kos peluang sebelum membina kilang, tetapi punca utama penutupan kilang di negara lain selalunya adalah konflik majikan pekerja. Jika kedua-dua pihak hanya bertegas dengan pendirian masing-masing, krisis dalam industri automotif tempatan tidak dapat dielakkan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun. Kesatuan Sekerja Pro 2 sedar akan krisis ini. Pada tahun 2015, cawangan syarikat rakan kongsi menyatakan kebimbangan. Bahagian pasaran kereta import dalam pasaran domestik telah meningkat secara mendadak kepada 15%, menjadikan persaingan antara pengeluar tempatan semakin sengit dan jelas bahawa pengembangan kilang di luar negara akan mengurangkan jumlah ekspor dari kilang tempatan. Encik Badrul Naib, pengerusi Kesatuan Pekerja Logam, juga mengakui apabila kilang di luar negara diperluaskan kilang tempatan, akhirnya hanya akan menghasilkan untuk permintaan domestik. Dari perspektif modal, pengeluaran akan dibuat di kilang yang boleh memberikan keuntungan tertinggi selepas mengambil kira kos buruh dan faktor lain. Namun begitu, Kesatuan Sekerja tidak menghentikan mogok. Mengapa? Adakah mereka dibayar oleh syarikat lain untuk membenarkan Kesatuan Sekerja seperti itu? Ini adalah jenaka sinis yang sering kedengaran apabila bercakap tentang Kesatuan Sekerja Pro 2. Apabila syarikat-syarikat Malaysia mahu menentang pengukuhan Kesatuan Sekerja Pro 2, sering dijadikan contoh utama. Gaji yang berlebihan, mogok yang kerap, produktiviti yang rendah, dan tindakan yang merugikan syarikat pembekal serta pekerja tidak tetap. Pada tahun 2017, bekas pengerusi Kesatuan Sekerja Pro 2 sendiri memberi kritikan pedas tiada masa depan. Beliau menyatakan, walaupun hubungan majikan pekerja Pro 2 kelihatan sangat tegang, mereka sebenarnya bekerjasama secara tidak langsung, contohnya dalam menekan harga pembekal. Pertikaian mereka hanyalah tentang siapa yang akan mendapat bahagian yang lebih besar daripada keuntungan tidak wajar yang diperoleh daripada pengguna dan pembekal. Kesatuan membantah, apa salahnya berjuang untuk ahli Kesatuan Sekerja Pro 2 sahaja. Namun, Kesatuan Sekerja Pro 2 adalah cawangan di bawah Kesatuan Pekerja Logam. Ia adalah kesatuan industri. Tujuannya adalah untuk melindungi hak pekerja sambil wujud bersama dengan syarikat, bukan untuk bertentang dengan syarikat semata-mata untuk kepentingan sendiri. Masalah yang lebih besar ialah persepsi generasi Z. Profesor Dr. Suraya dari Universiti Kebangsaan Malaysia berkata, bagi generasi Z, keadilan adalah nilai teras. Apabila jurang kadar kenaikan gaji antara eksekutif dan pekerja terlalu besar, ketidakpercayaan akan meningkat. Perpecahan dalaman di tengah-tengah krisis luaran seperti tarif adalah berbahaya. Seperti yang didedahkan semasa rundingan Perjanjian Kolektif 2025, gaji pekerja meningkat 6.0%, manakala gaji CEO Encik Farid melonjak 40.9%. Jurang kadar kenaikan adalah 7 kali ganda. Kesatuan Sekerja menggunakan ini sebagai alasan untuk mendesak agar pihak pengurusan menunjukkan teladan terlebih dahulu dengan membekukan atau memotong gaji mereka sebanyak 10%. Profesor Dr. Hisham dari Universiti Putra Malaysia turut menekankan pampasan eksekutif mesti selaras dengan prestasi dan hasil. Perlu ada konsistensi di mana kenaikan dikurangkan atau dibekukan semasa waktu sukar. Jika tidak, bantahan kesatuan tidak dapat dielakkan. Akhirnya, ia adalah satu kitaran ganas. Kesatuan memperoleh gaji tinggi melalui mogok syarikat, memindahkan beban kos kepada pembekal dan pengguna terpaksa membeli kereta dengan harga yang lebih mahal. Harga Myvi Ativa dan Aruz telah meningkat sebanyak 5,000 hingga 10,000 berbanding 10 tahun lalu. Kadar kenaikan harga ini lebih tinggi berbanding Mercedes-Benz, BMW dan Audi. Dalam pada itu, Pro 2 beralih ke Amerika Syarikat. RM130 bilion 40 WIN, peluang pekerjaan, pengeluaran tahunan 1 juta unit. Inilah skala pelaburan yang dicurahkan oleh Pro 2 di Amerika Syarikat.
Adakah karena tarif ya? Tetapi bukan itu sahaja. Sebab sebenar ialah kestabilan hubungan majikan pekerja. Produktiviti yang tinggi, kilang pintar terkini, ekosistem rantaian bekalan yang sempurna. Kilang di Alabama AS mempunyai HPV 14.7 jam, separuh daripada 26.8 jam di Malaysia, untuk membuat kereta yang sama masa yang diambil hanya separuh. Tiada mogok. Metaplan Georgia adalah kilang masa depan yang memaksimumkan penggunaan AI robotik dan automasi. Ditambah pula dengan kilang bateri LG Energy Solution, kilang komponen Pro 2 Components, dan 17 syarikat pembekal, ia membentuk satu ekosistem yang lengkap. Sebaliknya di Malaysia, purata gaji tahunan RM25,000 mogok pertama dalam 7 tahun, tuntutan kenaikan gaji pokok RM500, tuntutan bonus 30% daripada keuntungan bersih, dan tuntutan untuk mendapatkan persetujuan Kesatuan bagi Sebarang Usaha Niaga Baharu. Dari tahun 1997 hingga 2018, kerugian akibat mogok kesatuan mencecah 71,5 bilion. Kerugian kepada pembekal tidak terkira. Pro 2 mengatakan kilang domestik akan dikekalkan sebagai kilang induk. Malah berbanding tahun 2004, pengeluaran dan pekerjaan domestik masing-masing telah meningkat sebanyak 26% hingga 30%. Namun para pakar bersikap skeptikal. Mereka memberi amaran bahawa jika kos terus meningkat, pengeluaran di luar negara akan ditingkatkan manakala pengeluaran domestik akan dikurangkan. Sama seperti kes kilang GM. Kesatuan Sekerja Pro 2 kini berada di persimpangan jalan. Adakah mereka akan terus berkeras dengan gaji tinggi dan mogok dengan mendakwa mereka hanya memperjuangkan kepentingan ahli, atau adakah mereka akan bekerjasama dan memikirkan kelestarian syarikat dalam persaingan global? Kilang di AS sudah pun beroperasi. Menjelang 2030, 80% jualan di AS akan dipenuhi oleh pengeluaran tempatan. Pada masa itu, apakah peranan kilang di Malaysia? Apa pendapat anda? Adakah Kesatuan Sekerja Pro 2 benar-benar kesatuan aristokrat? Atau adakah mereka hanya menuntut hak mereka yang sah? Adakah pelaburan di AS satu pilihan yang tidak dapat dielakkan? Atau adakah ia satu pengkhianatan terhadap pekerja di Malaysia? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Dalam episod akan datang, kita akan melihat hubungan majikan pekerja di Toyota, sebuah syarikat yang berbeza dengan Pro 2. Mengapakah tiada mogok di Toyota? Adakah pekerja Jepun benar-benar patuh? Atau adakah terdapat rahsia yang tidak kita ketahui? Langgan suka dan aktifkan pemberitahuan.